Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umar Al-Faruq, seorang pecinta ilmu yang bercita-cita tinggi. Saya berusia 11 tahun, merupakan murid sekolah kebahasaan Metodis Tanjung Rambutan dan kini memegang jawatan sebagai penguasa ICT, setiausaha kelab rukun negara dan ahli TKRS yang aktif. Hari ini saya bukan sekadar membawa nama sekolah, tetapi membawa semangat ilmu dan kehebatan membaca ke pentas ini. Bagi saya, ilmu adalah kunci kejayaan. Dalam bidang akademik, saya mendapat keputusan cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Arab dan menjadi pelajar terbaik dalam subjek tersebut. Bagi saya, ilmu adalah senjata utama untuk berjaya. Selain cemerlang dalam bidang akademik, saya juga seorang pemimpin. Saya memegang jawatan dan aktif dalam unit TKRS dan kelab rukun negara. Baru-baru ini, saya mendapat pangkat kopral dan saya juga aktif dalam sukan seperti lompat tinggi, lompat jauh dan lari pecut. Hasilnya, saya mendapat tempat kedua dalam lompat tinggi dan lompat jauh. Saya mendapat tempat ketiga dalam lari berganti-ganti 4x200 meter peringkat sekolah. Selain itu, saya percaya bahawa dalam kehidupan ini, kita perlu sentiasa bekerjasama dengan orang lain. Sebagai contoh, saya menyertai gotong royong perdana di surau Al-Islah. Saya bersama rakan-rakan membersihkan dan mencantikkan kawasan surau. Melalui aktiviti sebegini, saya belajar erti kerjasama, tanggungjawab dan kepentingan memberi sumbangan kepada orang lain. Apa yang membezakan saya daripada yang lain? Saya bukan sekadar seorang yang suka membaca, tetapi saya juga selalu menghidupkan cerita dalam minda saya. Selain itu, saya juga seorang yang proaktif, berani dan bersemangat tinggi dalam semua perkara yang saya lakukan. Saya di sini bukan sekadar bertanding, tetapi untuk membuktikan bahawa ilmu adalah kehebatan sebenar. Inilah saya, Umar Al-Faruq, pembaca bestari untuk kali ini. Sekian, terima kasih.